So jadi kalau kita tengok kat sini, sebelah ni kita ada satu kawasan resisten lah, ataupun kalau kita tengok marking daripada segi ni pun, pergerakan dia sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, dia dah melakukan breakout kepada supply base ni. Cuma dia price masih lagi tak nak melakukan satu bullish momentum, dia ada satu bearish momentum dekat sini. So jadi dia dah jadi satu, orang kata, fail bullish engulfing lah dekat sini. Alright. So lepas tu apa yang Acap perhatikan untuk gold ni pada time frame M30, ataupun kalau kita tengok NU+ pun dia macam ada buat pergerakan yang possibility untuk menjadi, orang kata ni lah, orang kata possibility dia untuk dia nak melakukan kenaikan tu pun ada juga. Contohnya kalau kita tengok kat sini, dia buat satu macam lebih kurang flat pattern lah, kita panggil sebagai bullish flat pattern. Contohlah dia turun sampai sini kan, lepas tu tiba-tiba dia baru melakukan pecahan, orang kata breakout kepada kawasan sini. So Acap nampak possibility macam tu pun ada juga, mungkin akan berlaku waktu news lah. Okay, mungkin dia akan berlaku pada waktu news, baru ada breakout dekat situ lah. So itulah apa yang Acap nampak guys pada malam ni guys. Alright.